Alright geng, so kita on the way nak pergi rumah customer aku dekat Sungkai. Mojo nak lepas Aziz. Mojo tak lepas Aziz. Kita ada driver kita pada hari ni, driver yang style fast furious sikit lah. Okay, iaitu wife aku sendiri. Kita nak pergi rumah customer kita dekat Sungkai dan kita nak buat full spec 63. So jom. Alah, tak apa. Tu, bukan tu depan. Saya ingat. Okay. So inilah motor dia. Kita dah turunkan enjin. Dan ini ialah enjin dia yang kita dah turunkan. So enjin dia yang kita dah turunkan ni, bila enjin dia dah turun, sebab kita turunkan tadi tu kan, kita turunkan daripada motor dia. Dan itu ialah motor dia yang dah turunkan enjin. Jadinya enjin dia yang kita dah turunkan ni, kita akan deraikan selepas kita dah turunkan enjin ni. Okay, jom. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Right gang, so inilah kejadian dia lepas kita leraikan dan kita dah basuh belah sini kita dah basuh, cover magnet kita dah basuh, dan kita letak barang-barang yang kita nak pakai. Dan cover clutch belah sini kita dah set up. Dia pakai cover ESR yang pakai 6 plate. Lepas tu head pun kita dah set up, head 22.3 yang kita dah siap potting and polish lah. Okay, lepas tu water pump kita letak dalam tu. Water pump lama kita simpan, barang-barang lama semua kita simpan dalam tu. Okay, dan dia nak pakai gearbox 5 speed by ESR ni. Kita dah bawa crankshaft yang dah siap tukar rod Red Leo. Itu crankshaft lama dia lah. Okay, crankshaft yang kita dah siap tukar dia dalam box ni. Oil pump pun kita dah letak situ. Daripada package aku, dia hanya pakai head, cam, spring valve, block dalam tu lagi, block SHM, head pun SHM bearing, full bearing kita dah letak dekat casing. Rod pun pakai yang dia punya Red Leo, kita just swap je. Kita beli rod Red Leo, kita masukkan dekat crankshaft, and then kita swap je, kita buat balik rod dia. Tapi makan masa sikit lah nak set up clutch tu, nak kena ni. Makin banyak barang yang kita tukar, makin lama kita buat enjin ni. Okay, so jom kita nak pasang enjin. Laju juga ada 3 lebih. Laju lah. Bisa kalau laju pun buat. So enjin kita dah siap. Kau nampak enjin kat mana. Dan sekarang ni motor ni nak convert clutch. So jadi banyak kerja lah. Okay, kita kena cabut benda ni. Kita dah cabut lah bahagian kepala dia ni. Kita kena potong sini. Tu kita kena cabut juga benda ni sebab kita nak masuk kan benda tu, benda apa, level clutch. So kita mengah sikit sebab kita kejar masa. Kalau boleh kita nak settlekan sebanyak mungkin job kita sebelum maghrib, sebelum gelap. Okay, so jom.
Kan, rasanya kalau kita nak sabut benda ni, kita kena ada gun angin ataupun WD-40. Okay, kita sembur gun kat dalam ataupun kita sembur WD-40 kat dalam. Tapi katakan dua-dua tu tak ada, korang hanya perlukan screwdriver halus. Ini korang cucuk. Cucuk, sambil korang cucuk ni, korang pusing kat dia. Nampak boleh pusing. So korang keluarkan. Kerah. Kerana mati. Kerana apa guys? Kerana mati. Jaya. Kan, so kita dah pasang enjin dia, kita dah sangkut enjin dia, kita dah buat benda ni. Okay, dan sekarang tunggu masa untuk kita start lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ni first start tak tipu je, tak tipu je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan, so tadi motor dah hidup. Tapi bila kita tarik kelas, kita masuk je, kelas tak function. Macam tak ada kelas, macam orang tak masuk kelas. Okay, orang kalau tak masuk kelas, apa jadi? SPF fail. Sama macam kelas ni, bila dia tak masuk kelas, dia tak boleh nak gerak, tak boleh nak pergi mana-mana. Sekarang dah pukul 10 malam. Daripada pukul 8.30 tadi, kita duk figure out pasal kelas ni. Kelas baru, semua satu set baru. Kita just ada dub dekat dia punya spring. Spring dia tak sama keras. Ada 5 spring, tak tahu yang mana satu keras, yang mana satu lembut. Walaupun beza dia sikit, tapi dia boleh membuatkan kelas tu dia buka macam ni. Dia tak buka macam ni. Bila dia buka macam ni, clutch plate baru, minyak hitam baru. Yang bawah ni dia lekat kuat.
Kita dah try tadi. Kita genggangkan guna tangan sikit. Memang tak boleh nak gerak. Dia kena genggangkan banyak. Barulah boleh gerak. Barulah boleh pusing. Barulah dia free. So clutch plate dia sangat-sangat padu. Clutch plate dia sangat-sangat padu. Ada 6 pulak tu clutch plate. Tapi select dia mungkin dekat spring, di mana dia tak boleh nak buka betul-betul. Dia buka macam ni, atau buka macam ni, buka macam ni, macam ni. Ada contact point yang membuatkan clutch tu memang lekat habis. Sebab tengok tengok sini. Sebabnya kita guna ni lah. Okay. Memang main. Memang boleh tarik clutch tu. Tapi kenapa kita tarik habis macam gini pun, kita tarik habis macam gini pun, saya tak boleh pusing juga. Masuk gear. Masuk gear 2. Oh boleh. Boleh. Dia pula. Boleh. Gear 2. Satu. Tarik dulu. Okey. Okey. Ni gear 2. Oh boleh. Tadi tak boleh. Mungkin sebab doa. Adapun doa ibu. Boleh jadi. Boleh pula. Dah nak sini, bro.